akan lagi tertarik untuk membeli produk-produk hasil keluaran masyarakat tempatan yang ada dijual di dalam pasaran lokal lah. So, namun kenapa masih ada harga barang naik walau persaingan itu wujud? Kerana apa? Rantaian bekalan itu tidak cekap. Harga naik bukan sebab tamak, tapi kos logistik tu tinggi. So bukan semua barang tu akan kita dapat jadi rendah. Sebab apa? Ada barang-barang tertentu, barang-barang itu special, dia akan boleh lagi dia orang manipulate harga tersebut disebabkan dia orang mengatakan nak menyediakan barang pengeluaran yang tersebut kos dia tinggi. So masih lagi akan ada monopoli ataupun kartel. Ada sektor tertentu, contohnya ayam, contohnya beras import, masih lagi dikuasai oleh pemain-pemain kartel yang besar ni. Sebab apa? Dia tidak ada persaingan yang sebenar. Sebab ada beberapa sahaja syarikat-syarikat kartel yang besar dalam menguruskan ayam dan juga beras import ni. Sebab kita tak ramai. So mungkin kerajaan perlu melihat satu mekanisme yang tertentu bagaimana untuk mengekang keberadaan kartel ni. Tapi saya tahu bukanlah semudah itu untuk kita membanteras kartel-kartel ini. Sudah tentu seperti Abang Mat Sabu sudah tentu mendapat impak ugutan daripada mereka, itu sudah pasti. Sebab apa? Saya pernah melihat kawan saya menghadapi desakan seperti tersebutlah. Yang seterusnya, kenapa masih lagi harga tu naik? Sebab apa? Penguatkuasaan yang ada untuk membuat pemeriksaan harga-harga itu di dalam pasaran tidak berlaku dengan komprehensif. Tu je. Dah biasa dah tak kerja, tiba-tiba kau nak kena kerja, so dia akan ambil masa sedikit. So bila adanya perubahan, langkah perubahan penstrukturan semula di dalam badan-badan kerajaan yang saya rasa sedang dilaksanakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui KSU, saya rasa dia akan beransur-ansur pulih. Cuma dia tidak akan berlaku serentak, sederap macam tu, dia tidak akan berlaku lah macam tu. Kerana apa? Peri kemanusiaan itu harus kita berikan kepada mereka peluang-peluang tertentu untuk mereka berbuat baiklah. Saya rasa saya tak perlu nak cerita, nanti dia akan jadi lagi panjang. Okey. Itu adalah sedikit cerita pasal minyak lah, minyak pula, subsidi bersasar. Mana ke tadi? Kejap. Okey. Masih lagi ada pertanyaan. Kenapa orang kaya perlu diasingkan daripada subsidi? Okey. Di bawah pemerintahan Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah tentu kita dapat cuba kita membezakan di antara para pemimpin-pemimpin yang ada, kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan seorang tokoh pejuang aktivis Islam yang hadir menjadi seorang Perdana Menteri pada ketika ini. Hasrat yang beliau bawa daripada asas kewujudan parti PKR itu sendiri adalah berkonsepkan dan juga berteraskan kepada keadilan. So, apa sahaja dasar yang akan dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menjurus lebih kepada ekonomi Islam dan juga keadilan sosial. So kalau kita lihat di dalam Islam, dalam mana-mana sistem yang ada, sistem beretika yang ada perbezaan jelas antara hak asas yang macam saya cakap tadi, seperti buku teks tadi, dan juga keperluan bersasar. Hak asas ini adalah yang semua orang rasa. Contoh, jalan raya boleh dilalui oleh yang mampu dan juga tidak mampu. Keperluan bersasar ini pula macam bagaimana adalah yang dibantu berdasarkan keperluan, bukan kekayaan. Contoh, kamu memiliki sebuah banglo tetapi kamu
memohon untuk mendapatkan beras seorang asnaf. Layak ke kamu? Cuba kamu renungkan. Kamu seorang yang mampu diberikan Tuhan, kaya, tetapi datang ke satu gudang untuk mengambil beras asnaf-asnaf yang ada, beras golongan B40. Adakah kamu seorang yang kaya sanggup memakan beras seorang B40? Kamu tanya balik kepada diri kamu. Adakah itu tahap kamu? Walaupun kamu kata, apa salahnya? Ya, tapi adakah itu level kamu? Sedangkan untuk perkara-perkara lain, level kamu letakkan lebih tinggi daripada segala-galanya. Tetapi bila disebabkan beras, disebabkan minyak, kamu kata, kenapa? Saya boleh. So di mana dalilnya? Kalau Datuk Seri Anwar dia suka cerita, di mana dalilnya? So daripada surah Al-Hajj ayat 7. Supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu. Zakat hanya ada 8 golongan, bukan ke semua rakyat. Zakat itu hanya untuk beberapa golongan, bukan kepada seluruh golongan. Zakat yang dikeluarkan itu adalah dikeluarkan oleh seluruh rakyat, seluruh umat Islam. Akan tetapi yang bisa mendapatkan bantuan daripada zakat itu hanya ada beberapa golongan daripada 8 orang. 8 golongan tadi. Itulah konsep kesamarataan, ataupun saya lebih suka menggunakan konsep inilah, konsep keseteimbangan ataupun mizan, neraca. Neraca itu adalah seimbang seperti apa yang pakai oleh Barisan Nasional. Neraca, keseteimbangan, memberikan keseimbangan kepada seluruh rakyat yang ada. Nak lagi contoh? Boleh lagi contoh. Contoh lagi, subsidi petrol 80 sen, semua orang dapat. Orang kaya pakai welfare, isi penuh, dapat subsidi bersasar. Orang miskin naik motor F5 je dia ada, isi RM5. Subsidi dia berapa? Kecil lah berbanding dengan orang yang ada subsidi besar. So yang untung tetap balik kepada orang kaya. Orang miskin tak dapat apa. Yang orang miskin nak marah tentang keberadaan subsidi bersasar ni, kenapa? Sebab dia memulangkan semula keuntungan kepada kamu, kan? So sebab itulah tindakan ini diambil secara drastik, walaupun ia tidak populis. Ia tetap diambil oleh Anwar Ibrahim sebab apa? Ini adalah keperluan. Walaupun dia tidak populis, walaupun rakyat marah, dia tetap laksanakan. Mungkin nanti satu ketika nanti mungkin rakyat akan melihat, bagusnya dia ni sebab dulu buat ini, dulu aku tak tahu, kan, aku marahkan dia, tengok sekarang dah tak ada. Mungkin. Tapi orang kaya janganlah fikir mereka tu bukan musuh, bukan. Seorang pemimpin dia tidak pernah menjadikan mana-mana rakyat dia adalah sebagai seorang musuh. Akan tetapi mengasihi seluruh rakyatnya itu adalah lagi tinggi kehendaknya daripada segala-galanya. Itulah sedikit berkenaan dengan subsidi bersasar diesel yang juga akan dilaksanakan dalam subsidi bersasar bagi RON 95. Saya tak tahu bila, tapi mungkin akan berlaku dalam sekitar beberapa waktu lagi, tetapi cara dan juga pendekatan itu mungkin akan ada sedikit perbezaan kerana jumlah pengulangan subsidi itu akan merangkumi kepada seluruh rakyat. Dia tak sama seperti diesel, hanya segelintir saja. Tetapi RON 95 akan dapat kepada seluruh orang. Seluruh orang akan dapat satu nilai, kemudian dia akan dapat satu lagi tambahan daripada apa kenderaan yang mereka miliki. Kalau tak silap lah. So cukup untuk segmen subsidi bersasar. Kita sambung nanti dalam segmen yang kedua selepas ini kita berehat. Dadah.